Oh, ada pernah try. Pernah try tempat Tapi, lain, tak dapat lah. Jumpa Cik Den. Terus jalan. Tapi yang tu dah curang sebenarnya tu. Cik Den lah kebenaran yang sebenar. Kebenaran sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terus bersama dengan saya guys. Dan ini adalah Myvi Evan yang baru. Merah-merah sakit mata, merah-merah cranberry red warnanya. Yang ni aku panggil bukan cranberry geng, kita panggil gram je. Gram berry red. Kita bersama dengan abang sayang, abang di mana? Abang ni masih muda lagi. Belum 30 pun, belum 33, belum 31, belum 30, belum 29. Masih lagi. Wow. Teruna tang-tang. Bang, saya nak tanyalah. Assalamualaikum. Salam. Nama-nama dulu. Nama Muhammad Zul. Panggil Zul. Muhammad Zul. Aku panggil adik lah. Sebab umur muda sangat. Adik Zul, kenapa tak kahwin lagi? Harta ke rupa sekiranya mereka datang jumpa abang. Nora dah datang. Nora, Leha dah datang. Leha, kau single mom. Single mom tak nak. Tangga mu tolak tepi Kita nak yang dara-dara je. Harta ke rupa bang. Apa-apa je. Itu dah nak dia tu. Dah tak boleh tahan dia tu. Nora, boleh Nora sini ni. Nora Danis tolak tepi. Nora ni. Nora senyum comel-comel tu datang. So saya nak tanyalah berbalik kepada isu kereta. Ini adalah kereta pertama. Kereta pertama. Untuk Zul beli. Kenapa tiba-tibanya nak Myvi Super King? Lepas tu kalau merah pula tu sama kalau baju. Memang dah lama minat. Memang dah lama minat. Tak mana minat kereta ni? Tak mana minat? Seksi lah. Seksi. Wow, seksi. Okey, kalau merah memang tak boleh tahan meleleh, merah yang meleleh. So urusan dengan saya macam mana urusan? Senang je. Senang kan? Pernah ambil dengan orang lain pun susah. Oh, ada pernah try tempat lain, tak dapat lah. Jumpa Cik Den. Terus jalan. Tapi yang tu dah curang sebenarnya tu. Cik Den lah kebenaran yang sebenar. Kebenaran sebenarnya. Nasib baik dia testing aku. Dia dah curang dengan aku. Alamak. Jom kita tengok dulu petrol percuma daripada langit turun ke bumi. Untuk Zul. Daripada langit turun ke bumi. Cik ada. Zul, isi minyak pakai duit saya Zul. Minggu yang pertama. Minggu yang kedua kau isi pakai budi, lepas tu pakai duit aku. Dan ini adalah minggu ketiga, keempat ada kat sini Zul. Kau kena gelek sikit Zul. Gelek. Cik, ada. Minggu yang ketiga, isi minyak pakai duit saya. Dan saya ulang, pakai duit saya untuk minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta. Setelah gagal beberapa tempat di tempat lain. Ambil dengan saya dapat. Termenung kau kan? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur pagi tadi. Jom kita tengok. Jangan curang. Jangan curang. Hai bang, awal tidur bang. So dah ambil kereta ni bang. Awal relax lah dulu. Betul ke ni? Pesanan terakhir daripada Zul untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka Zul. Okay, kepada yang nak minat beli kereta ke, tak kisah second ke, baru ke, memang wajib cari Cik Den. Jangan curang. Cik Den lah kebenaran dia. Cik Den lah kebenaran sebenarnya. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Boleh saja kamu buka program saya untuk semua.